ahli ibadah macam kita yang mengaku ke masjid, yang mengaku ke surau, yang baik benar lah. Baik benar lah. Ada yang jika dikatakan wahai ahli ibadah, maka hendaklah kamu ni ada kain yang elok sikit untuk awak pakai supaya jadi kemas dan rapi. Buatlah pakaian untuk awak, kain ni lembut sikit. Maka dia kata, aku tak nak, aku zuhud, cukuplah pakai kain daripada kain guni beras dan guni gula. Kenapa? Nak paparkan dia bahawa dia sebenarnya tidak mencintai dunia. Sedangkan ketika dia paparkan itu, matlamat dia hanya mau dilihat oleh manusia. Maka dia terjebak di dalam dosa yang sangat besar, dosa yang memiskinkan manusia di akhirat nanti, iaitu dosa riya.